Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Hari ni aku nak try makan makanan daripada 7E. Ni, buttermilk chicken spaghetti. Tak tahu lagi rasa dia macam mana. Sebelum ni aku pernah try spaghetti aglio olio yang daripada 7E tu. Rasa dia okey, sedap. Tapi yang buttermilk chicken ni aku tak pernah try lagi. So, aku nak try rasa dia macam mana. Okey ke tak? Okay, sekarang ni aku nak panaskan dulu spaghetti ni. Dia ada halal. Dia ketat. Dalam dia tumpah. Ini dalam dia spaghetti, ni kuah buttermilk. Banyak juga, RM9, 9 je harga dia. So aku nak pergi panaskan dulu. Hai. Ni spaghetti aku dah panaskan tadi. Tadi aku tambah sikit chili flake sebab nak bagi dia pedas sikit. So aku nak try rasa dulu macam mana sebelum makan nak baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari nak rasa. Ayam dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ketul. Banyak lah, okey lah. Harga ni sebekas ni RM9.9. Okey lah kan untuk sebekas ni. Kalau dekat kafe luar, harga biasanya akan bawah 20, atas 15. Macam tu kan. Dah lah, try dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dia sedap, tapi dia tawar sikit. Saya try rasa ayam pula. Ayam dia rasa macam ayam kunyit. Kalau guna tepung besari mesti lagi sedap. Ni kuah dia. Tumpah sama. Nampak. Manis dia okey. Cuma kalau dia ada masin sikit lagi sedap. Aku dah siap makan. Rasa spaghetti tu okey, sedap. Dia ada rasa manis, cuma dia tawar sikit. Kalau dia lebih, kalau letak garam tu macam sedap lah. Aku tak nak cakap panjang-panjang. Nak cakap terima kasih je mana yang dah support, yang dah subscribe, yang pernah like, yang pernah komen aku punya video. Yang dah subscribe, yang baru subscribe, terima kasih. Thank you sebab support aku. InsyaAllah lepas ni aku akan rajin. Aku akan post video sekerap mungkin. Mungkin bukan hari-hari, aku akan post mungkin sebulan tu adalah beberapa video. Sebulan ni baru 3 video aku post. Sebab dah 2 bulan aku stop buat video. Sebab dia tak tahulah. Sebab sebelum ni aku pernah record video, yang video fine dining tu. Yang tu sebenarnya 2 bulan lepas aku record, cuma aku baru post bulan ni sebab aku ada macam baru ada semangat nak post. Sebab ada satu lagi video tu aku tak boleh nak post lagi sebab ada satu footage tu hilang. So aku kena record balik yang part yang hilang tu. Video tu colek limau kasturi rasanya. Tak apalah, nanti next time aku ada masa aku akan beli limau tu, aku akan record balik part yang hilang, footage yang hilang tu. Sebabkan video yang hilang
footage yang hilang tu aku jadi macam buat apa hilang aku jadi macam tak ada mood nak buat video. Tak apalah, nanti video yang hilang tu aku akan record balik video yang part yang hilang tu. Aku akan post semula, cuma aku tak tahu bila. Nanti aku akan post sekerap mungkin, insyaAllah. Bye, Assalamualaikum.